sarankan belajar agama dulu ke belajar agama sambil bisnes? Dua-dua dik. Dia ambil sikit. Okay, belajar agama ni apa nak kena belajar dulu? Pertama, belajar Quran. Ingat catat ni. Sebab macam ni, saya fikir macam ni. Kalau kita ni sebagai lelaki hanya bergantung kepada pendidikan Islam tingkatan 5, tak cukup. Sebab pendidikan Islam tingkatan 5, dia adalah syllabus education. Dia dibuat untuk jawab exam. Kan logik tak? Ramai tak orang jadi orang dewasa, dia bergantung kepada pendidikan Islam tingkatan 5? Ramai tak? Ramai. Apa bukti dia? Apabila dia jadi orang dewasa, dia dah tak belajar agama. Faham? So start dengan Quran dulu. Belajar, katakanlah dah pandai baca Quran, tajwid semua dah betul. Okey, bagus. Cari ustaz ataupun mana-mana tempat belajar yang formal, belajar tentang memahami Quran. Sebab dalam Quran tu datang ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Sebab next baru kita tahu, kita kena belajar hadis Nabi SAW. Dia start dengan Quran. Daripada Quran kita akan belajar, oh, aku kena ikut Nabi SAW. So next baru kita pergi belajar hadis. Macam tu. So itu flow dia. Okay, sambil-sambil tu kau teruskan kejayaan kau. Sebab hidup ni ada kos. Tuan keluar 3 hari tak? Saya keluar hari-hari. Ada hari tu hari jemaah tabligh jemput saya, bang jom keluar 3 hari 40 hari. Saya kata dia, terima kasih tuan. Tabligh ni maksudnya kita menyampaikan peringatan kepada mereka yang sudah tahu dan mereka yang tak tahu untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan mengamalkan agama. Dan tabligh ni salah satu sifat yang wajib bagi Nabi SAW. So saya alhamdulillah gunakan metod saya. Katakanlah kalau saya pergi ketuk pintu rumah orang, ajak orang kembali kepada Allah 1 jam, berapa rumah saya boleh pergi. So saya gunakan media sosial ni, saya tak keluar 3 hari, saya keluar hari-hari. Alhamdulillah Allah bagi saya kebolehan macam ni. Saya boleh develop crowd, ada 1 juta follower kat semua platform media sosial. Sekali saya live, saya boleh cakap bagi peringatan kepada 1,100 orang. Agama, tentang perkara kebaikan, self development, motivasi, skill, ilmu. Jadi saya tak keluar 3-4 hari, 40 hari, saya hari-hari saya keluar. Tapi yang jemaah yang keluar pun kena ada. Jadi tuan-tuan jemaah tabligh, teruskan tuan-tuan punya kaedah, saya buat kaedah saya, kita sama-sama mengajak manusia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. So the innovation way. Tapi saya buat cara saya lah. Sebab dia macam ni, macam budak-budak muda ni yang jenis jinak, dia tak berapa minat. Pergi sekolah dulu, dah lah dia masuk kelas, cikgu dia ada yang bosan. Hari ni kita akan membaca. Kan? Jadi bila dia dah besar, dia nak belajar apa ni orang ni. Jadi dulu pergi sekolah, cikgu ni bosan, sampai ke sini bosan, dia tak nak. Ada orang tak suka macam tu. Dia suka dalam keadaan dia macam kawan-kawan dia rasa macam boleh dapat apa yang disampaikan tu. Ada orang jenis macam tu. So saya guna style saya lah. Iaitu itulah diri saya. Faham?